Sebab semua orang mempunyai sesuatu tu. Saya tengok macam sendu kan. Di Busan Film Festival, baby. Wow, guys. Oh my God. Adakah mak dia robot? Apa ni? Boleh ke Aibu tu oleh kesemak dia? Macam bahagian ni macam tak sedih sangat. Welcome back to Kaki Trailer Season 3. Alright, so hari ni kita nak react trailer apa ni, Shasha? Okay, kita dah react cerita hantu kan. Dah dua cerita hantu kita react. So sekarang kita buat genre lain pula. Genre yang a bit sensitive. What is that? Semua orang. Okay. Sebab semua orang mempunyai sesuatu tu. Oh my God. Cerita apa tu Apa nak ni? tu? Kita nak react cerita apa? Esok tanpa ibu. Oh my God. No, jangan nangis lagi. Belum tengok lagi trailer dia. Alright. Saya tengok macam sendu kan. Oh my God. Okay, jom kita tengok trailer dia dulu. Question Tolong sedih Tolong sedih. Jangan menghampakan kita orang. Yes, super. Indonesia, please do better. Oh my God, orang ni dengar dia orang menang tu tahu. Dia orang menang sebanyak. Ni sebut. Ada konsep bunga baru. Menang awards. Ya, menang 2 award. Itu Busan. Oh my God, Busan pula. Busan. Diorang ada menang award Busan. Di Busan Film Festival, baby. I'm not sure. Yeah, Yes. International Film Festival in 2025. Oh my God. Damn. Damn it. Aku kan belum pernah ketemu Maksudnya sama cerita kakak dia sama belum nenek keluar buyut. lagi, Kenapa tapi dah harus belum. ziarah? Ya, dah menang Rama, award. So, kok kamu gitu sama ibu? Interesting. ya. Dia kenapa sih? Nangis. Kamu tahu kan kamu bisa cerita apapun sama ibu? Maksud bilang bapak juga deh. Kamu tuh begini, kamu tuh banyak ngobrol sama Cimot. Lama aja lah. Kamu aja. Ibu. Aku berserah. Semakin malam. Cancel lah tu. Aku kangen ibu, Pak. Ibu juga lagi koma sekarang. Bisa diajak ngobrol. Aku yakin aku bisa bantu. Ku tanam. Oh, bahasa Indonesia memang banyak juga. Terus ini doang udah tau. Iya. Semakin banyak, semakin optimal. I present to you, Aibu. Wow, Selamat datang di masa guys. depan. Oh my God. Ada di dalam satu Ibu. Terima kasih. Di Indonesia. Selamat tu macam Halo, selamat malam Cimot. Ibu. Halo, selamat malam Cimot. adakah mak dia Jangan robot? Cimot, hati-hati ya. Siapa yang cocok jadi pasangannya si pemalu? Si pemaku. Hati-hati, Bu. Kenapa sih kalau semua ibu terus? Kenapa sih pas dia padahal yang mau aku lakuin, Bapak selalu ngelarang? Bapak ngertiin aku dong, Pak. Pokoknya apa yang Ibu tahu, selain apa yang ada di dalam program, Ram. Aku di dalam Nizam. Saya dari program, saya hidup buat Rama. Aku butuh ngobrol sama Ibu karena cuma Ibu yang ngertiin aku. Tapi rasa sayangnya Bapak ke kamu itu seluas samudra. Prince. Apa kamu mau mendengarkan musik yang bikin tenang? Cuma kangen banget sama Ibu. Nanti kalau Ibu udah bangun, Rama juga janji. Ibu tak mati lah. Ibu dah koma. Tak faham lah trailer dia ni. Tapi tak apa, sabar. Okay. Alright. Okay, dia macam ni. Okay, Caca cuba cerita. Cerita ni pasal apa sebenarnya? Okay. Sebenarnya macam tak faham. Dia macam kejap mati, kejap dalam hospital, kejap ada ibu dia, ibu. So, apa ni? Okay. Saya cerita sikit sinopsis pasal ibu ni. Ya. Okay. So basically Esok Tanpa Ibu ni cerita dia mengisahkan tentang drama Science and AI, fiction Indonesia tentang Rama, seorang remaja yang menggunakan AI ibu dia sendiri, which is Aibu. Tadi dia pronounce Aibu. Betul. Untuk mengatasi kesunyian selepas ibu dia koma. So teknologi ni dia meniru rupa ibu dia, kasih sayang ibu dia secara maya. Namun menimbulkan persoalan tentang batas antara teknologi dan hubungan emosi sebenar dalam keluarga. So faham patutlah ibu. So kalau tengokkan dia punya trailer tu,
dia macam, oh okay, high expectation juga. But tak pasti lagi filem macam mana sebab macam menarik dia punya storyline tu. Ya. Menarik kan? Sebab ada Aibu semua tu. Adakah budak tu boleh Aibu tu boleh mendatangi benda tahayat tu. Aibu tu boleh replace mak dia sendiri. Betul. Boleh ke Aibu tu replace mak dia? Macam okay, I'm such a curious. Okay, Nani waktu tengok first impression Nani dekat trailer ni, apa Nani expect sebenarnya dekat trailer ni? Expectation ni macam tak ada lah. Macam untuk yang gini, tapi yang ni expect macam sedih. Ni tak sedih. Gila je. Bagi ni macam tak sedih sangat. Maybe sebab trailer je kot. But let's see dia punya official trailer dia macam mana and then dia punya full movie dia macam mana. So kita tengok. So Caca pula? Kalau Syah expect cerita ni maybe mak dia mati ke apa, tapi tak pun, mak dia tak mati pun, mak dia koma je. So cerita expect macam mak dia mati and sedih lah, tapi bila tengok trailer ni sebenarnya mak dia tak mati, mak dia koma and dia replace mak dia dengan robot AI yang kawan dia buatkan tadi. So dari situ sebab dia tak rapat sangat dengan ayah dia, so dia perlukan mak dia untuk dia punya emotion, untuk dia cerita apa-apa sebab dia tak trust sangat anak ayah dia sebab dia tak rapat dengan ayah dia, so dia nak mak dia. So dia pun adalah kawan AI tu, tapi AI tu ayah dia macam tak suka sangat. Ayah dia macam marah dia, tak suka. Sebab dia kata tu bukan mak dia pun sebenarnya. So kayaknya budak tu dah sayang lah AI tu. Dia bukanlah sayang, cuma dia he need someone untuk teman dia. Yeah. Replace mak dia lah kan basically. Sangat malam pun. Sebab suara AI tu pun suara macam mak dia. Lepas tu ada figure mak dia juga dekat AI tu. Cumanya dia tak boleh peluk je lah. Dia tak boleh nak hug mak dia semua tu. Macam tak tahulah. I don't know. Sedih ke tak, tapi let's see. Ya, dia macam mix of emotion. Maybe ada sedih dia, ada pengajaran juga kot dalam cerita ni, ada tentang family. Family punya drama semua tu. Kisah yang seorang ibu yang tak dapat di-replace dengan even dah nampak figure pun masih tak boleh di-replace lagi dengan kasih sayang seorang ibu macam tu. Ya betul. Lepas tu colouring cerita tu memang cantik sangat. Lepas tu AI dia pun tak nampak fake. AI dia cantik sangat. Dialog dia punya trailer boleh faham. Ya. So macam Nani suka dia punya storylines lah. Storyline dia sumpah macam menarik gila untuk kita nak tengok. Walaupun trailer dia lama, best nak tengok. Betul. Punya tu storyline sumpah tu. Nani suka lah dia punya lighting. I mean Colouring dia. Grading dia tu. Sumpah macam nice. Colouring dia cantik. Ya. Nice gila colour grading dia. Macam oh my god, is it from Indonesia? Macam tu. Tapi dia punya trailer tak tarik kita untuk macam sedihnya cerita ni, tak lagi lah, tak sampai lagi. Maybe kena tengok cerita dulu. Cerita dia dulu baru dapat rasa kot. Trailer dia tak rasa sangat. Ya, macam nak sedih ke? Macam tu. So, ya, korang kena tengoklah di Pawagam. Cerita ni akan keluar dekat Malaysia. Hopefully akan keluar kat Malaysia sebab orang tak tulis lagi. Tak sebab sedih. Cerita ni sedih. Cerita ni sedih. Tapi tak sure lah sedih ke tak kan. Tapi nampak macam sedih. Lepas tu dia mainkan AI. Sekarang kan AI kat Malaysia, dekat semua negara kan tengah meluaskan. So baguslah dia orang gunakan this type of movie untuk bagi tahu orang AI dekat dunia ni macam mana sekarang. Dulu ada macam bila esok tanpa ibu. Tapi hari ni kita ada esok tanpa ibu. Oh my god. Okay guys, thank you for watching us in Kaki Trailer Season 3. So kalau korang ada any trailer yang nak kita react, korang boleh comment down below. Boleh like, boleh share. Then comment. Okay, bye. Jumpa kat next episode.